Okay guys, so hari ni aku nak cerita kat korang apa punca bila enjin kau start lepas tu dia bergegar. Kau rasa macam satu kereta So bila korang rasa ada macam vibration yang terlampau kuat tu, kemungkinan datang daripada ni, engine mounting dan gearbox mounting korang guys. Okay, macam contoh yang korang nampak depan korang sekarang ni, ni contoh untuk Golf Kenapa aku cakap dia rosak? Satu, dua. Bukan tu saja. Okay, ni aku contoh di kereta ni, salah aku kereta Polo kot. Okay, tengok ni, sikit lagi boleh tercabut guys. And satu lagi kalau kau perasan, yang ni nampak dia dah ada crack. Nampak tu. Okay, kalau korang nak tahu engine mounting, gearbox mounting, pendulum support, benda-benda ni komponen yang pegang enjin korang masa dekat dalam kereta tu. So kalau benda ni dah rosak, dah jatuh, dah ataupun getah dia dah crack, so kereta korang akan jadi bergegar, vibrate yang teruk, kau tahu tak? Kalau korang rasa macam kereta kau ada penyakit macam ni, kau boleh datang dekat Fox Minute Garage Station Nawal Salam. Kita boleh check, kita boleh periksa untuk kau. Macam biasalah guys, kalau dah tengok video aku, jangan lupa like, comment, follow and share. Tekan button sekali. Ingat nak pakai kereta laju, maintenance ke depan tu. Ciao.